Sebenarnya pemusuhan ataupun pertembungan di antara kerajaan Islam Madinah dengan Rom ni sebenarnya benda ni berlaku di zaman Nabi lagi. Macam Parsi jugalah. Macam Parsi juga. Cumanya bezanya Rom ini, pertembungan dengan Rom ini berlaku kerana Nabi SAW mengutuskan surat. Ingat tak yang kita cerita Hudaibiyah tu? Hudaibiyah tu Nabi guna peluang untuk menghantar surat kepada pemimpin serantau lah. Bukan setakat Maharaja Parsi dengan Maharaja Rom. Tetapi pemimpin-pemimpin kecil yang bernaung di bawah kedua empire ini juga hantar surat. Dihantar surat. Jadi Nabi hantar surat kepada seluruh. Dan ada salah satu tu yang menjadi penguasa Syam, iaitu kerajaan Ghassasinah. Tapi kita panggil kerajaan Ghassan. Mereka ni orang Arab, tapi orang Arab yang beragama Kristian dan bernaung di bawah Rom. Raja Ghassan, penguasa Ghassan inilah yang kurang ajar yang bunuh wakil Nabi. Dia bunuh wakil Nabi. Sebab itulah berlakunya perang Mu'tah. Siri-siri pertempuran di antara kerajaan Islam Madinah yang dipimpin oleh Nabi dengan Rom. Terutamanya di Syam lah.